Bekal kat Tumblr aku dan juga handphone hitam aku ada dekat section 12 tau. Kawasan rumah orang ni. Kat kawasan rumah orang ni ada apa? Aqua Sentinel. Buka ke tak ni weh? Push. Siapa ni push ke ni? Buka ke? Banyak gila ikan kat sini. Aku tengok satu ni dulu. Cak. Ui, cantik gila. Lawa weh tu ni. Wih, oh inilah orang yang cakap tu, baby shark tu. Tengok ni. Baby shark pun dah besar macam ni, apa lagi kalau papak dia. Alah. Wih, ada dalam ni, ada benda ni tu dalam ni, kau tengok. So ni memang tempat aquarium saja tu? Dia, makanan apa semua ada? Livestock? Oh, jual ikan lah kat sini. So boleh tak kalau awak tolong explainkan apa jenis ikan kat depan tu? Ini jenis angelfish. Angel, kenapa angelfish? Dia spesies angelfish tapi nama dia lain. Oh. Yang ini jenis tank. Ha. Bawah ni jenis bebena. Ini saya dah nampak ni. Ni macam apa ni? Nemo tu yang ketua dia dalam tangki tu. Oh. Ikan apa ni? Ni trigger. Ikan ni buat apa? Dia makan sotong. Makan sotong? Sotong pun takut dengan dia ni? Kalau kita potong kecil-kecil lah, kita bagi dia makan. Ini berbisa ke ni? Ni ada elektrik ke? Kalau dia macam miang lah, boleh kita pegang. Miang maksudnya? Gatal. Oh ya? Suruh dia ni. Saya nak jadi gatal. Saya nak gatal kat para wanita kat luar sana. Tolonglah. Dia unicorn, dapat tak? Sebab dia ada macam tanduk ni. Iya, ada tanduk. Boleh masuk tak? Boleh masuk. Apa jenis ikan awak ada dalam ni? Ni apa? Piranha ke apa? Geli yang tengok mata dia. Ada ikan-ikan wujud macam ni NASA je dah explore laut tu berapa persen je? Korang ni dapat ikan kat mana ni? Kita import semua. Import daripada luar negara. Ini pun saya nampak kat ni bang. Nampak ni tengah berenang. Laju ni. Itu apa buat? Nampak ikan? Laju ni. Ikan. Oh tak ikan. Tak ada ikan. Menarik lah tempat ni bang. Apa tak nak besar ke tempat ni ke? Tapi yang paling menarikkan saya ni ikan ni bang. Ikan apa Dia bukan mata dia. Dia buta. Dia tak ada. Dia boleh nampak memang mata dia macam tu bang. Panas sini lah. Malu pula kau. Ni pelawar juga ni. Sana pun boleh masuk tak? Boleh. Oh boleh masuk. Ada lagi. Ini semua ni kalau ni tajam ke ni bang? Yang ni tajam. Ni bukan yang orang selalu dekat laut orang selalu ambil tu. Yang ni lah. Oh ni first time saya nampak dia berapa. Saya selalu tengok kat TikTok je. Macam-macam. Sampai orang ni boleh pegang bang. Wih. Kan? Ih. Yang ni pun sama juga boleh pegang. Tengok ni guys. Macam nak letak dia macam mana? Bawah letak je bang. Dia akan naik baik nanti dia. Oh, kenapa dia macam keras aja bang? Saya pun tak tahu bang. Kalau mati dia akan hancur lah. Nice lah tempat ni. Saya suka lah tempat ni. So kalau nak beli ikan pun boleh datang sini bang kan? Ya betul. Macam-macam. Okay bang, terima kasih bang Okey, sama-sama. Alright. Nah juga tempat ni kan. Kalau korang nak datang, pastikan make sure korang datang hari Sabtu ataupun Ahad. Mana keluar ni? Betul ke ni? So tempat dia ni ternyorok sikit lah. Dia kat kawasan rumah. So dekat pintu kalau korang dah datang sini kan, korang datang kat sini. Pintu dia cek sebelah sini. Jangan masuk rumah dia pula. Kau pergi sebelah ni. Okay lah, apa-apa pun. Thank you Aqua Sentinel.